Kita mesti ada satu target, cita-cita. Kalau kita mati, kita nak balik ke mana? Nak masuk syurga. Siapa pun kita, dia ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, orang kampung ke, siapa-siapa, hatta dia orang yang sapu longkang, hatta orang yang ada pangkat yang tinggi, mesti ada azam, cita-cita kalau mati kita nak masuk syurga. Kalau kita ada pangkat besar mana pun tuan-tuan, grade jawatan tinggi, grade besar 54, dusasi, tapi kalau kita mati tak masuk syurga, malam. Ada orang hebat macam mana, cakap pandai, ceramah pandai 2-3 jam, tapi mati tak masuk syurga, malam. Ada orang pandai, cerdik, boleh buat program komputer, buat ni, tapi kalau mati tak masuk syurga, malam. Ada orang kerja cleaner, cuci tingkap, cuci longkang, cuci tandas, tapi kalau dia berjaya mati masuk syurga, maka dialah orang yang paling berjaya. Itu yang Allah sebut, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang tak masuk api neraka, berjaya masuk dalam syurga, faqad faz, maka mereka itulah orang yang paling beruntung. Siapa orang yang beruntung Haji Kasim? Tu yang tadi. Apa kata Allah? Orang yang tak masuk neraka tapi berjaya masuk syurga. Tuan-tuan, cakap anak-anak kita, awak pandai macam mana pun, pandai tu alhamdulillah, tapi kalau mati tak masuk syurga, malang. Ada orang hebat dunia, alhamdulillah, tapi kalau mati tak masuk syurga, paling malang. Oh, malang tuan-tuan, ya.